Puan, kalau ada lebihan tunai RM30,000 hari ini, apa yang tuan-puan akan buat akan datang? Biarkan semuanya dalam akaun ataupun tukarkan sebahagian kepada bentuk emas macam ini. Cash memang penting untuk belanja dan dana kecemasan. Tetapi, kalau duit itu tidak digunakan dalam masa terdekat, nilainya boleh terhakis akibat inflasi. Sebagai contoh, jika emas meningkat secara purata 10% setahun, RM30,000 yang ditukarkan kepada emas berpotensi bernilai sekitar RM48,000 selepas 5 tahun. Tetapi, ini hanyalah simulasi, bukan jaminan kerana harga emas tetap boleh naik dan turun. Sebab itu, tak semestinya semua duit perlu beli emas. Asingkan dana kecemasan dahulu, kemudian tukarkan lebihan simpanan kepada aset emas. Kalau tuan-puan ada bajet RM30,000 ke atas, tuan-puan boleh terus hubungi saya ataupun tuan-puan boleh isi borang siap di bawah ini. Saya bimbing tuan-puan sebaiknya. Semoga bermanfaat.